Kalau ikut logik Haji Hadi negara kita boleh bankrupt. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mempersoalkan kenaikan harga diesel di Semenanjung yang menurutnya tidak dikenakan di Sabah dan Sarawak, sambil mendakwa langkah itu tidak mempunyai asas yang kukuh. Dalam tulisan minda Presiden PAS, Hadi berkata alasan mengaitkan kenaikan harga bahan api dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk isu sekatan Iran di Selat Hormuz, tidak sepatutnya dijadikan justifikasi kepada rakyat di Semenanjung. Menurut ahli Parlimen Marang itu, Malaysia tidak wajar terkesan secara langsung memandangkan negara mempunyai sumber minyak dan gas sendiri, selain jaringan kerjasama dengan negara Islam lain yang kaya dengan sumber asli. Tidak ada sebab untuk menaikkan harga minyak kerana sebelum ini pernah membuat kenyataan berdegar-degar, boleh menyelesaikan isu harga minyak dalam masa kurang daripada 24 jam. Tetapi hari ini bersikap penakut dan hilang dunianya dengan berperisaikan alasan kenaikan harga minyak bersama Amerika Syarikat, AS, dan sekutunya yang sebenarnya berpunca daripada sekatan dilakukan oleh Iran, katanya. Hadi bagaimanapun tidak menyebut nama sebarang individu tetapi beliau mungkin merujuk kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Harga runcit diesel semasa di Semenanjung sehingga 8 April ditetapkan 6.02 RM seliter manakala Sabah dan Sarawak kekal 2.15 RM seliter.